Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 30 hari bulan, jam hampir pukul 1. So kita stop dulu. Kita mesin sikit tadi, kita dah buat track. So insyaAllah petang ni mungkin kita boleh on lah kawasan longkang ni, di parit ni. Okay. Kita dah buat dia punya base, fire base. So kita tunjukkan dia lah satu-satu. So tengah tarhim. So, kita dah clear kawasan ni. So kita akan turun ikut sini lah. So kita akan mesin daripada sini bawa ke kawasan lapang tu, ke pokok belimbing. Lepas tu patah balik ke arah sana. Lepas tu buat satu fire base kat bawah. Kita tengah situ. Jadi kita buat pembersihan gardening services lah. So ini untuk hari ni je. Kata daun ni terlalu banyak takut ada elemen lain duduk. So, kita dah bersihkan kawasan ni. So ni level 2 kebun Imam Taman Tunku Jaafar. So ini tak payah bersihkan lah, pernah lapang. Oleh kerana kita dekat sini kurang menggunakan racun ataupun tidak menggunakan racun tu. So ni ladang serai Pak Imam. So kita punya matlamat sampai sini. Hari ni kita main tepi slow kan, sampai pokok cempedak belah sana. Okey. Ini pokok ketapang. Okey, sini ada pokok durian. Macam pokok durian. Tapi tak mungkin kot. Okey, bawah tu ada pokok durian. Dia matlamat kita gambar pokok durian lah. So kalau hari ni kita dapat buat dari track tu. So besok kau bantai. Besok hari Sabtu kan. So ini masjid lah. Sekian laporan saya untuk hari ni dan terima kasih.